يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Pagi ni pagi Jumaat, pagi yang penuh barakah. Hari yang kalau Allah matikan seseorang pada hari ini, ia merupakan hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah besar dia ialah dikecualikan daripada azab kubur. Hari Jumaat ni dia bermula daripada selepas maghrib hari Khamis. Tu nama Jumaat dah. Semalam lah. Selepas maghrib Khamis sampailah hari ni berakhir Jumaat sebelum maghrib hari ni.